melati kuntum tumbuh melata, sayang sembah pohon cemara. Assalamualaikum, bulannya kata, saya sembah membuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Terima kasih diucapkan atas kesempatan yang diberikan. Tidak manis rasanya jika saya tidak memperkenalkan diri. Nama diberi Nurin Ilyas Safia binti Kamarozi, berusia 16 tahun. Saya merupakan pelajar SPM semester 1 yang mengambil program seni kulinari di Kolej Vocasional Puteri yang terletak di Temerloh Pahang. Hobi saya di waktu lapang ialah membaca dan juga memasak. Begitulah serba sedikit perkara berkaitan tentang saya. Tanpa melengahkan masa, mari saya kongsikan buku yang menarik minat perhatian saya. Buku ini berjudul Asas Seni Kulinari Masakan Barat, karya Dr. Rizlin Abdul Rahman bersama Prof. Dr. Muhammad Salihuddin Muhammad Zahari. Buku ini dicetak oleh IZA Ventures Sdn Bhd, di mana cetakan pertamanya ialah pada tahun 2020. Buku ini mempunyai 107 halaman muka surat serta 18 topik yang berkaitan dengan teknik dan asas masakan. Buku ini mempunyai bahasa yang mudah difahami dan mudah dibaca. Saya percaya bahawa setiap pelajar yang mengambil program seni kulinari mempunyai buku ini. Harga buku ini amatlah patutan, iaitu RM55 di Semenanjung, Malaysia, manakala RM60 di Sabah dan Sarawak. Seterusnya, mari saya mengajak kamu semua untuk mengenali buku ini dengan lebih mendalam. Sebagai seorang pelajar seni kulinari, saya harus mengambil tahu maupun mengkaji lebih dalam tentang buku ini. Dengan itu, saya amat tertarik dengan topik yang kedua yang tertulis dalam buku ini, iaitu sanitasi dan keselamatan. Perkara ini amat penting bagi setiap pelajar maupun pengenali makanan. Ini bagi mengelakkan berlakunya kemalangan di dapur akibat ketidakprihatinan chef semasa penyediaan makanan. Justeru, kemahiran dalam pengurusan sanitasi dan keselamatan perlu dititik beratkan agar keselamatan chef terjaga, juga makanan tidak terhindar dari perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Menurut seorang presiden daripada Gastronomy Association of Malaysia berkata bahawa buku asas kulinari ini ialah satu tiang asas pengetahuan dalam meningkatkan teknik kemahiran memasak maupun perniagaan berasaskan sumber makanan. Beliau seakan-akan memuji buku ini. Selain itu, buku ini bukan sahaja menjadi rujukan semata-mata, malahan ia dapat memberi beberapa manfaat kepada kita semua. Antara manfaat yang kita boleh dapat dalam buku ini ialah tabah dalam pelajaran, fokus kepada kerjaya. Yang ketiga ialah kerja sepasukan, bak kata pepatah, bersatu teguh, berserai roboh. Dan akhir sekali, kita dapat membina pengalaman baru dalam bidang masakan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.